saya Muhammad Nur Ikhwan bin Husin daripada syarikat Isah Holiday dan Express. Dah kerja di start di company ni selama 7 tahun. Okey, bas ni beroperasi pada tahun 2009 untuk membawa pelatih khidmat negara. Lepas tu ditukar kepada membawa student Unimed pada 2015 sampai sekarang lah. Bas Tiger ni dah jalan dalam 700,000 km ke 800,000 km. Okey, untuk pengalaman yang suka tentang bas ni, dia tak ada masalah yang berat-berat lah bagi kita untuk guna kegunaan hari-hari ni. Lepas tu untuk penumpang pula dia boleh isi ramai. Kalau untuk yang penumpang penuh kan dekat-dekat ni kita boleh isi ramai. Tak ada masalah isu sangat dengan bas ni. Lepas tu maintenance pun tak ada masalah dengan bas ni. Aircon okey sejuk. Blind spot pun tak banyak sangat. Spare part paling mudah dapat lah. Sebab apa mudah tu? Sebab dia banyak ada yang kita mudah cari. Sebab dia ada seakan-akan dengan boleh pakai yang Nissan pun ada. Kita boleh tumpang-tumpang pakai kan. Dia spare part dia boleh masuk macam-macam. Cuma yang filter tu kita nak pakai yang Higer punya lah, original dia. Bas ini dengan bas Higer ni sebab dia mudah mengendalikan, spare part yang mudah, penjimatan minyak diesel pun memang terbaik. Lepas tu aircon yang sejuk. Dekat layan tu. Berapa bintang saya nak bagi? Saya bagi 5 bintang lah. 5 bintang. Mudah.